Kalau kau tengah cari rumah landed, freehold status dengan harga around RM300,000 kat area Kulai, tapi masih ragu-ragu sama ada sesuai ke tak untuk kau. So aku buat video ni untuk explain siapa patut beli, siapa tak patut beli dan kiraan komitmen bulanan untuk rumah dari developer Legenda Properties ni. Aku memang fokus area Johor, especially Kulai dengan JB. Aku bukan nak paksa kau beli rumah ni, tapi aku nak kau faham. Kau ni sesuai ke tak untuk beli rumah ni dengan situasi kau sekarang. Yang pertama, kita kena tahu dulu apa info pasal projek ni. Rumah projek ni, dia freehold status. Jenis landed dan dia ada dalam plan township yang ada kemudahan yang sangat lengkap macam sekolah, klinik, hospital, taman permainan, swimming pool dan macam-macam lagi. Location dia sebelum sampai Felda Taib Andak dan dari arah Kulai. Yang kedua, siapa sesuai beli rumah ni? Yang pertama, yang ada income around RM3,000 ke RM6,000 sebulan. Tak kisahlah untuk individu atau joint loan. Dan dia nak rumah landed tapi tak ada deposit 10%. Kalau kau nak aku check kau punya kelayakan loan, boleh contact aku sekarang. Link ada dekat description. Yang kedua, orang yang nak duduk sendiri. Bukannya nak flip harga dan jual balik cepat-cepat. Yang ketiga, orang yang percaya kawasan kat Kulai ni masih ada potensi untuk terus membangun. Terus develop untuk beberapa tahun akan datang. Dan last sekali, yang keempat, orang yang kerja kat JB atau Singapore tapi dia nak rumah yang lagi murah dari area JB. Kalau kau ada dalam mana-mana kategori yang aku sebut ni, mungkin rumah ni sesuai untuk kau. Next, siapa yang tak sesuai beli rumah ni? Yang pertama, orang yang nak buat duit cepat. Dia nak flip harga property maybe dalam masa kurang 5 tahun. Yang kedua, orang yang jenis nak duduk dekat betul-betul area bandar. Macam JB tu. Yang ketiga, orang yang rasa tak selesa untuk tinggal kat kawasan yang masih membangun. Mungkin ada beberapa lagi kategori yang membuatkan kau tak sesuai beli rumah kat sini. Tapi untuk video ni, aku sebut yang ni je dulu. Next, kita pergi pada kiraan kasar komitmen bulanan. Kalau kau nak beli rumah ni based on anggaran je. So kalau kita ambil contoh harga rumah around RM300 ke RM330,000. Loan 90%. Interest 4%. Dan tempoh pinjaman 35 tahun. Anggaran installment bulanan boleh jadi around RM1,200 ke RM1,300 sebulan. Tapi kena ingat, installment sebenar bergantung pada bank dan profil masing-masing. So sekarang, kalau kau tengah menyewa rumah landed, berapa harga sewa rumah yang kau tengah bayar sekarang? Lagi murah ke lagi mahal dari installment ni? Yang last sekali, reality check. Untuk rumah dengan harga around RM300,000 ni, dengan status freehold, dan boleh zero deposit, pilihan yang ada tak banyak. So, kau kena fikir, nak ambil sekarang dengan harga macam ni atau nak ambil nanti dengan harga yang mungkin berubah. Ada kemungkinan lebih mahal. So, kalau kau nak aku check kelayakan loan rumah dulu, boleh contact aku sekarang. Link ada dekat description. Dan kalau kebetulan kau tengah survey rumah lain, kau boleh download aku punya Johor Project Cheat Sheet. Dalam ni ada list lebih 30 projek rumah di JB dan kawasan sekitar dia. Link ada dekat description juga. Next, kau boleh tengok video aku yang lain. Video ni boleh tolong kau buat keputusan masa nak beli rumah nanti.